MPV besar, luas, tinggi. Yang paling penting tinggi. Sebab kebanyakan SUV rendah kan. Ini dia macam SUV tapi dia MPV. Okay, 7 seater, nak pakai 8 seater pun boleh. Besar, luas. Avanza guys. Yang ini tahun 2017. Boleh buat kosong deposit. Gaji 1,700, 1,800. Kau dah boleh dapat dah full loan kereta ni. Bulanan serendah 600 lebih saja. Ikat 7 tahun. Paling penting 3 tahun waranti kita bagi guys. Yang mana nak mencari MPV yang tinggi, yang ni saya boleh recommend. Avanza tahun 2017 1.5 G spec Yang ni kalau nak bawa keluarga memang sangat-sangat berbaloi. Nak pakai long distance pun boleh. Nak pakai untuk harian pun boleh. Okey, siapa yang berniaga pun sesuai juga kereta ni. Sebab apa? Dalam dia besar. Masuk barang macam-macam boleh pakai. Okey, so nampak. Dia punya ruangan boot space dia sangat-sangat luas. Untuk interior dia semua masih cantik lagi guys. Okey, boleh tengok datang dengan full fabric. Interior semua masih cantik. Plastik pun tak buka lagi. Even dia punya mileage pun. Jom kita start dulu lah. Bismillah. Okay, dia pakai kunci biasa je. Mileage dia 108 sahaja guys. Okay, semua masih kemas, masih cantik. Okay, radio semua masih original. Compartment letak barang pun banyak. Dekat pintu pun ada. Speaker semua ada lah. Second row dia pun agak luas juga guys. Boleh tengok. Okay, sangat-sangat besar. Dekat bahagian atas pun ada compartment letak barang. Legroom dia pun besar juga guys. Even kaki yang panjang macam saya pun sangat sesuai juga. Even dekat bahagian third row dia pun agak juga besar. Okay, so aircon blower ni memang sesuai untuk orang yang duduk belakang row kedua dengan row ketiga ni. Okay, untuk enjin menggunakan enjin 1.5 liter VVTi. Okay, so boleh tengok makin kilang pun ada lagi. Kereta ni menggunakan back wheel dia punya well house semua masih cantik, original lagi. Semua tak ada kesan accident. Boleh tengok dia punya panel semua cantik lagi. Okey. Tak ada kesan langsung, kesan ketuk, kesan cat semula. Even dekat tayar dia boleh tengok bunga tayar pun masih cantik dan tebal. Sport rim dia dah tukar aftermarket punya guys. Okey, yang mana nak beli secara tunai, harga dia dalam 40 lebih saja, dalam 43-44 ribu boleh dapat on the road. Okey, so siapa yang nak dapatkan info lebih kereta ni, PM dengan saya, pergi kat profile saya, klik link dekat situ, wasabi dengan saya. Okay, so nak mencari kereta terpakai yang cantik, yang berkualiti, boleh kontak dengan saya, Syahrin di MAF Auto. Assalamualaikum guys.